Malaysia, saya Simiza dan anda sedang menyaksikan RM1 Money Drop. Dan sekarang ini kita berikan tepukan kemudian untuk penonton-penonton di studio. Fikir, labor dan menang, di mana peserta-peserta harus menjawab 8 soalan dengan modal permainan sebanyak RM1 juta. Jika mereka berjaya menjawab 8 soalan, modal itu atau bakinya akan menjadi milik mereka. Dan inilah modal yang saya masukkan, ada 50 bungkusan di hadapan saya dengan satu bungkusan berjumlah RM20,000. Mudah bukan? Mudah ke tidak? Mudah didengar, sukar dilakukan. Kepada anda juga, anda boleh bermain secara online di www.moneydrop.com.my. Dan untuk episod ini kita akan bersama dengan peserta yang merupakan rakan baik dari Pulau Pinang. Tepukan untuk Azdi Yan Yaakob. Apa khabar Azri? Tepukan semangat untuk Azri dan juga Yaakob. Kawan baik dari Pulau Pinang. Pulau Pinang dekat mana? Dekat Jelutong. Dekat Jelutong. Dah lama dah kawan baik? Dah lama dah, sejak dilahirkan. Sejak dilahirkan. Yaakob badan sasa tetapi hati agak pink hari ini. Saya sekarang ini ingin menyerahkan kepada anda modal permainan sebanyak RM1 juta. Itu merupakan milik anda sekarang ini. Boleh ambil berkat. Jangan ambil, pegang tak apa. Lepas jawab 8 soalan baru anda saja boleh ambil. Wang ini atau bakinya boleh dibawa pulang. Anda ada 8 soalan untuk dijawab. Setiap soalan diberikan pilihan-pilihan jawapan. Satu petak pilihan jawapan harus dikosongkan. Dan bagi setiap soalan, keseluruhan modal permainan harus dilaburkan. Modal permainan yang tidak dilaburkan, alhamdulillah, menjadi milik saya. Alamak, macam mana tu? Dah bersedia? Okay. InsyaAllah. Kalau begitu, mari kita mulakan RM1 juta Money Drop. Baiklah, ada 8 soalan dan kita bermain di soalan pertama dari 8 soalan. Kategori untuk soalan pertama adalah keju dan kabus. Macam mana, Kabus ni... Kalau kelabu, susah kita nak nampak. Bagaimana? Keju... Pernah makan ni? Boleh lah. Pilih keju je? Keju adalah kategori pilihan mereka di soalan pertama dengan 4 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Perancis, Meksiko, Itali dan Jerman. Dengan modal permainan RM1 juta. Soalan pertama dari 8 soalan. Soalannya adalah lasagna dikaitkan dengan masakan dari negara mana? Adakah Perancis, Meksiko, Itali atau Jerman? Nampaknya tak sabar. Sila laburkan modal permainan anda. Yang ni wah. Aku rasa Itali, sebab tu aku dulu pernah pergi Itali kok. Yeah. Masa telah pun bermula. Italian food. Ni. Ini bukan adik-beradik pasta apa? Aku rasa dia yang pusing-pusing tu. Aku rasa. Tak, lasagna yang mana tak? Yang melekat-melekat tu ke? Jika anda yakin, saya boleh tambahkan masa untuk anda. Tak tahu ni, dia ada cheese, daging, lapis-lapis tu. Tapi Pizza Hut selalu nanti makan lasagna kan? Rasa Itali kok. Itali. Bagaimana? Ingin tambahkan masa atau tidak? Boleh ya? Okey, tadi. Baiklah, kita tambahkan masa untuk mereka. Pernah makan lasagna? Pernah makan? Nampak macam lebih pada nasi goreng kampung. RM1 juta modal permainan diletakkan di Itali. Dan kita saksikan di soalan pertama. Where the money drops. Masih memiliki modal RM1 juta. Sila ambil kembali wang pelabur anda. Oh, seronok. Daripada Kuala Lumpur dapat modal permainan RM1 juta. Sekarang ini bermain di soalan kedua dari 8 soalan. Cuma tinggal 7 soalan sahaja lagi. Dan dikatakan Azdi merupakan peminat Upin dan Ipin. Ya Azdi? Ya. Upin dan Ipin. Tak apa. Kita akan teruskan lagi permainan. Di soalan kedua dari 8 soalan, kategorinya adalah
lawak dan gigit. Lawak gigit ni. Aku rasa aku Gigit tak biasa kot. Tak ni. Bagaimana kategori pilihan anda berdua? kita try lawak lah kot. Boleh lah, kita lawak. Kita try lawak lah kot. Lawak adalah kategori pilihan mereka walaupun nak pemilihan kategori dengan muka yang agak serius. Kita saksikan di soalan kedua. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Shiro, Nabil, Man dan K. Aryu. Dengan modal permainan RM1 juta bermain di soalan kedua. Jangan menggigil Yaakob. Soalannya adalah siapakah pemenang untuk Raja Lawak 6? Shiro, Nabil, Man atau K. Aryu? Dengan modal permainan RM1 juta, sila laburkan modal anda. Nabil lah. Nabil lah. Man bukan. Tak kita boh lah kau. Menang. Kan? Cik Aryu. Masa telah pun bermula. Mana main? Cak lu. Siapakah pemenang untuk Raja Lawak 6? Apa first? First Zizan. First. Jika kurang yakin, agihkan pelaburan anda. Man siapa dia? Man mana pernah dengar? Man dia kalah. Man. Cik Aryu memang bukan. Cik Aryu bukan. Shiro ni bukan anjing dalam Man. penuh ni. Saya ulangi, siapakah pemenang untuk Raja Lawak 6? Mega. Raja Lawak Mega. Boleh. Okey, tak apa sikit Man. Man lah. Man siapa dia? Nabil. Nabil dengan tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh shit. Di saat akhir, Azli meletakkan RM60,000 di Shiro, di mana anda telah meletakkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. RM480,000 di Nabil dan selebihnya di Man. Tak tengok Raja Lawak? Tengok, cuma confused. Mungkin jawapan anda ini merupakan lawak buat Raja Lawak yang ke-6. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Tak ada kena-mengena apa. First punya yang Johan Zan. budak Perlis tu, apa nama dia yang menang. Johan Zan. Oh ya. Anda baru kehilangan RM480,000. Kita saksikan jumlah yang mana bakal dibawa ke soalan yang ketiga dari 8 soalan. Kita saksikan hasil pelaburan anda. Nabil kedua orang. Man siapa dia? Alex. Tak. Uish. Anda kehilangan lagi RM460,000. Persoalannya, sama ada anda akan terus bermain dengan RM60,000 atau tidak? Where the money drops. Ada lah. Kita berehat sebentar, keputusannya selepas ini. Yaakob sedang bermain di RM1 juta money drop dan sebentar tadi mereka baru saja kehilangan RM940,000 di soalan kedua. Kita akan saksikan bagaimana aksi mereka seterusnya kepada anda. Teruskan bermain secara online di www.moneydrop.com.my dan untuk Azli dan Yaakob, where the money drops. Masih memiliki RM60,000. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. 3 benda.
Untuk pengetahuan anda, Shiro dianggotai oleh Syarul dan Ajak yang berasal dari Johor dan mereka merupakan juara lawak, Raja Lawak yang ke-6. Masih memiliki RM60,000. Tak apa, buat bersabar. Ada 6 soalan saja lagi bermain di soalan ketiga. Yaakob dan Aziz, kuatkan semangat. Tepukan semangat untuk Aziz Yaakob. Dan kita saksikan sekarang ini kategori untuk soalan ketiga adalah Abdullah dan Maria. Abdullah Maria. Saya ada nama Nabi ya dia. Nama bapa Nabi ya. Kita ambil Abdullah ni. Okey. Bagaimana? Abdullah adalah kategori pilihan mereka di soalan ketiga dengan 4 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Perjanjian Perak, Perjanjian Pasir Salak, Perjanjian Pangkor dan Perjanjian Taiping. Dengan modal permainan masih di tangan RM60,000. Soalannya adalah, Sultan Abdullah menjadi Sultan Perak pada tahun 1874 selepas perjanjian apa? Perjanjian Perak. Ya, anda telah laburkan wang anda. Anda yakin dengan pelaburan itu? Yakin. Yakin? Anda ingin hentikan masa? Stop. Baik, kita hentikan masa buat Yaakob dan juga Adi. Cepat betul. Yang susah cepat, yang senang terfikir-fikir. Baik, kita saksikan sekarang ini RM60,000 modal permainan di Perjanjian Pangkor. Kita saksikan hasil pelaburan mereka. Terima betul ya. Masih memiliki RM60,000. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. Perjanjian Pangkor merupakan perjanjian yang ditandatangani pada 20 Januari 1874 di antara Gubernur Negeri Selat dan Sultan Abdullah. Di mana Yaakob? Dengan cerita tadi tak? Dengan Yaakob cakap atas kapal apa? Atas kapal ya? Waktu itu Yaakob berada di bawah meja perundingannya. RM60,000 di soalan keempat. Cuma 5 soalan lagi. Kita saksikan sekarang ini. Kategori untuk soalan keempat adalah dunia dan muzik. Kita try dunia lah kok. Dunia adalah kategori pilihan mereka di soalan keempat dengan masih 4 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Piramid Giza, Tembok Besar Cina, Chichen Itza dan Petra Jordan. Dengan RM60,000 modal permainan, kita saksikan sekarang ini. Soalan keempat dari 8 soalan adalah, pada tahun 2007, 7 tempat sejarah telah diisytiharkan sebagai 7 tempat menakjubkan di dunia, kecuali Piramid Giza, Tembok Besar Cina, Chichen Itza atau Petra Jordan. Sila laburkan modal permainan anda. Piramid Dua ni confirm. betul. Tembok besar Cina. Confirm. Okey, confirm. Yang dua ni tadi. Chicken. Masa terlampau bermula. Chicken. Chicken apa? Chicken ya. Chicken. Dua ni tadi. Dua ni ya. Dua ni okey. Kecuali ada yang bukan lah. Petra Jordan. Petra Jordan. Kak Adik. 20 saat terlampau berlalu. Tu lagi ni. Aduh. Kalau boleh setengah-setengah okey ni. Ha? Ada boleh tengah-tengah. Okey kok. Tawakal Petra Jordan. Dah hai berasa lah. Apa yang ada? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penonton-penonton seronok tengok anda bermain di mana anda telah meletakkan RM20,000 di Petra Jordan dan juga di Chichen Itza sebanyak RM40,000 modal permainan. Kita saksikan sekarang ini di soalan keempat. Where the money drops. Adik kok. Macam.
Itu dia tadi sebentar tadi anda telah dapat saksikan Habis. keseluruhan modal permainan sebanyak RM1 juta berdentum di tapak kaki anda. Azria Yaakob, nampaknya rezeki tidak menyebelahi anda. Tapi anda telah bermain begitu baik sekali. Anda merupakan favourite buat penonton-penonton di studio. Terima kasih Azri dan juga Yaakob. Terima kasih kerana bermain di RM1 juta Money Drop. Dipersilakan. Untuk pengetahuan semua penonton-penonton di rumah juga di studio, Piramid Giza dikenali juga dengan nama Piramid Khufu. Di situ sebentar tadi kita dapat saksikan bagaimana dua orang rakan baik dari Pulau Pinang kehilangan modal permainan RM1 juta di soalan yang keempat. Seperti mana yang saya beritahu di awal-awal rancangan tadi, mudah didengar kerana cabaran dia cuma 8 soalan tetapi sukar dilakukan. Di atas pentas sekarang ini pengawal keselamatan sedang menyusun semula set terbaru RM1 juta sebagai modal permainan peserta seterusnya. Dan kepada anda teruskan bermain secara online di www.moneydrop.com. Selepas ini kita akan bersama dengan Linda dan juga Jerry. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar. Kembali di RM1 juta Money Drop. Dari hadapan saya merupakan set terbaru RM1 juta modal permainan. Dan ini merupakan modal permainan bagi tepukan untuk Jerry dan Linda. Jerry dan juga Linda, tepukan semangat untuk mereka. Pasangan adik-beradik, yang mana tua, yang mana muda? Kakak. Kakak dan adik, nampak macam adik dan abang je. Kat mana dah tahu boleh kau tim sikit kan? Sebab apa sekarang saya akan serahkan modal permainan RM1 juta kepada anda. Boleh? Boleh pegang? Boleh. Tidak ada masalah. Bestnya. Itu modal. Jika jangan ambil letak balik sebab apa? Anda belum lagi menjawab 8 soalan. Jika anda berjaya menjawab 8 soalan, modal itu atau bakinya menjadi milik anda. Setiap soalan saya berikan pilihan jawapan untuk anda. Satu petak pilihan jawapan harus dikosongkan. Modal permainan yang tidak dilaburkan saya akan serahkan kepada kakak di belakang sana yang ingin membeli kain dinilai. Sudah bersedia? Sudah bersedia. Kalau begitu mari kita mulakan RM1 juta Money Drop. Sedang bermain di soalan pertama dari 8 soalan dan kategori untuk soalan pertama adalah program dan jarak. Rosak program mana? Program apa, Dik? Kalau jarak mungkin... Kalau program mungkin rancangan. Kalau jarak mungkin tempat. Mungkin tempat. Sila pilih kategori anda. Adik apa? Adik. Jarak. Jarak adalah kategori pilihan mereka di soalan pertama dengan 4 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah 56 km, 94 km, 126 km dan 102 km dengan modal permainan RM1 juta. Soalan pertama dari 8 soalan adalah antara berikut yang manakah paling hampir dengan kiraan jarak dari pusat bandar Kuala Lumpur ke Seremban? 56 km, 94 km, 126 km atau 102 km? Sila laburkan modal permainan anda. Paling dekat. Masa telah bermula. 94 ni di Ipoh. Ke Ipoh. Sini ya? 56. Jarak paling dekat. Atau berikut yang manakah jarak paling hampir dengan kiraan jarak. Kalau drive boleh drive dalam masa 40 minit ke Seremban, so 56. 56. So, semua sekali? Okey. Satu untuk anda, satu saya. Alright? Okey, kakak tolak. Kita tolak semua. Okey, Dik. Tolak. Alright. You have 30 seconds. Antara berikut yang manakah paling hampir dengan kiraan jarak dari pusat bandar Kuala Lumpur ke Seremban?
Yang paling dekat pusat bandar KL tu Seremban. 10, Paling dekat. Pusat bandar adik. 8, Pusat bandar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa telah pun tamat. Jerry dan juga Linda pernah pergi ke Seremban? Ya, selalu. Sekolah kat Seremban. Sekolah di Seremban. Pergi ke Seremban daripada mana selalu? Selalu daripada Gombak. Daripada Gombak. Mungkin betul, mungkin tidak. Kita tak tahu. RM1 juta modal permainan diletakkan di 56 km. Kita akan saksikan sekarang ini di soalan pertama untuk mereka. Where the money drops. Masih memiliki RM1 juta. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. Untuk ke Seremban dari Kuala Lumpur, antara lebur raya boleh digunakan untuk ke Seremban ialah lebur raya plus atau lekas. Masih memiliki modal permainan RM1 juta. Hanya 7 soalan lagi bermain di soalan kedua dari 8 soalan. Sudah bersedia? Okey. Okey, ambil nafas. Kita saksikan sekarang ini kategori untuk soalan kedua adalah permainan dan romantik. Permainan, game, Game, romantik. maybe sport. Mungkin Ya, novel. Jerry main basketball kan? Basketball. Ya, bola keranjang. And Kalau Bagaimana? romantik mungkin novel. mungkin novel, mungkin dia pasal penulis. Mungkin movie, Mungkin movie. Sila Ataupun pilih kategori anda. hari. Permainan macam scene, macam universal sikit. Permainan. Something yang macam tu lah. Boleh? Bagaimana? Boleh. Kita pilih permainan? Permainan adalah kategori pilihan mereka di soalan kedua dari 8 soalan dengan 4 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Woody, Buzz Lightyear, Mr. Potato Head dan Lightning McQueen. Dengan modal permainan RM1 juta. Soalan kedua dari 8 soalan. Terangguk-angguk sudah Linda. Soalannya adalah di antara berikut yang manakah bukan watak dari cerita Toy Story? Nampaknya mereka terus melakukan pelaburan dan masa telah pun bermula. Lightning McQueen dalam Bagi cerita cerita Cars. The Cars, kan? Cars. The Cars. Dia cerita dia dalam Toy Story. Yes. Yes, Toy Story. Woody yang handsome macam Datuk AC. Buzz Lightyear ni yang tough Okay. macam saya. Mr. Banyak Potato Head lah. ni yang semua benda nak tercabut daripada kepala otak dia. Jadi Lightning McQueen lah salah satunya kereta yang ada. Yang bukan mainan. Alright. Besok? Bagaimana Jerry? Ingin tamatkan masa Linda? Apa? Yes. Kat apa? Cik? Alright or not? Alright or not? Alright Kita or boleh not? tamatkan masa jika mahu. Alright or not? Alright or not? Tak apalah, saya bagi anda masa 10 saat lagi untuk berfikir kerana saya terpaksa hentikan masa. And RM1 juta modal permainan di Lightning McQueen. Pernah tengok Lightning McQueen? pernah? Cars. Kita Cars. The Cars. Kita tak tengok The Cars ke, The Course ke dan macam-macam the lagi. Kita akan The, saksikan sekarang ini hasil pelaburan anda. Eh. Masih memiliki RM1 juta. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. Tahniah di soalan kedua masih memiliki modal permainan RM1 juta. Lightning McQueen merupakan watak dalam filem animasi The Cars yang diterbitkan pada tahun 2006. RM1 juta masih menjadi modal permainan mereka. Mereka sekarang ini hanya harus menjawab 6 soalan lagi bermain di soalan ketiga dari 8 soalan. Tak payah buat bentuk-bentuk rumah atau apa, cuma letakkan saja. Okey? Baik. Untuk kategori soalan yang ketiga kita akan saksikan. Selepas ini kita berehat sebentar keputusannya atau kategorinya kita saksikan.
menguji minda anda dengan bermain secara online di www.moneydrop.com.my, di mana sekarang ini Jerry dan juga Linda, saya rasa mungkin inilah rezeki mereka, masih memiliki modal permainan sebanyak RM1 juta bermain di soalan ketiga sekarang ini. Dan kita saksikan kategori untuk soalan ketiga adalah dengar dan cakap. Cakap mungkin bahasa. Cakap mungkin bahasa. Kalau dengar ni mungkin pepatah-pepatah, mungkin simpulan bahasa yang tersimpul, okey? Jadi bagaimana? Akak prefer macam mana? Akak prefer benda yang bercakap atau benda yang dengar? Which one you prefer? Cakap mungkin juga orang. Sila pilih. Mungkin Kan? dengar Mungkin dengar. atau cakap. Kategori pilihan, saya perlu segera. Pilih. Dengar. Saya pilih dengar. Dengar cakap kakak kategori pilihan mereka, dan kita saksikan sekarang ini pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Okey. 103.3, 105.7, 104.1 dan 96.7 dengan modal permainan RM1 juta. Kita saksikan sekarang ini. Soalannya adalah, apakah frekuensi radio bagi Era FM di kawasan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang? Sila laporkan wang anda jika anda tahu jawapannya. 103.3, kalau Penang 103.6 kan? Betul. 105.7. Bukan. Itu kalau Suria 105.3. Kakak mesti 95.8. Tapi kalau Abah dengar 96.7. Okey, so Silat. kita dengar 103. Okey, 103.3. Okey, akak tolak. Alright. Alright. Yakin dengan jawapan anda? Era di KL dan Lembah Kelang. Okay. Is 103.3. Tak apa, ada 15 saat kita habiskan. Baik tu. 105, no 104, no. Cik tak tahu. 105 tak pernah ni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya rasa kita perlu berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Linda dan Jerry, pasangan adik-beradik. Inilah patutnya atau sepatutnya cara bermain di RM1 juta Money Drop. Ceria, walaupun mungkin kehilangan RM1 juta. Kita saksikan sekarang ini hasil pelaburan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan mendengar Era FM dan ambil kembali uang pelaburan anda. Untuk pengetahuan penonton-penonton, di antara slot yang popular di Era FM adalah Johara di Pagi Era dan dikendalikan oleh Johan, Hanif dan juga Ray. Teruskan mendengar radio kerana mungkin menilai RM1 juta. Kerana anda sekarang bermain di soalan keempat, cuma 5 soalan lagi dengan memiliki modal permainan RM1 juta. Okey, kita saksikan sekarang ini. Kategori untuk soalan keempat adalah lapang dan ayah. Lapang, mungkin hobi, mungkin aktiviti, mungkin ayah. Something macam lapang tu macam Ayah menari. mungkin raja, mungkin ketua. Bagaimana? Kan? Dia tengok muka Tok Isi, minta idea. Kalau ada ilham, dia betul lalat tu saya rasa. Kau boleh buat Bagaimana? Lapang atau ayah? lapang tak ya? Lapang ni something yang bagi je macam something yang maybe rancangan pun boleh juga waktu lapang. Okey, Something boleh. yang Something like that lah. Boleh, lapang. Saya perlukan segera. Lapang. Lapang adalah kategori pilihan mereka di soalan keempat. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Wellington, Melbourne, Johannesburg dan Baghdad. Dengan modal permainan RM1 juta. Soalan keempat dari 8 soalan. Soalannya adalah
Di bandar manakah letaknya lapangan terbang Tullamarine? Adakah di Wellington, Tullamarine. Melbourne, Johannesburg atau Baghdad? Sila laburkan Tullamarine. modal permainan anda. Tullamarine. Lapangan terbang Tullamarine. Kan? Padahal lapang tu jadi lapangan tadi. Okey. Masa telah pun bermula. Johannesburg, Baghdad. Oh, kakak tak. We have to split our money this time, okay? Tak boleh. Kita kena bagi. Bagi. Uh, Wellington, akak tak rasa Baghdad. don't think so. Johannesburg, Wellington mana? Australia? Aussie kan? Melbourne. Aussie. Aussie. Tullamarine. Segerakan pelaburan anda. 30 second, Masa 30 second, tinggal Kak. cuma Dia besar, 30 saat. Bagi 3. I think bagi tiga. Exactly. 50 bagi 3, 47, masuk dia satu tu ada 27. 27. 50 bagi 3. 2, 4, 6, 8, 16. 9, Aduh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa telah pun tamat. Oh, tak sure. 3 petak pilihan jawapan dan kita dapat saksikan perbezaan antara susunan wang oleh kaum wanita dan juga lelaki. Kita saksikan di Johannesburg anda telah meletakkan sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 320,000 di Johannesburg. Di Melbourne anda telah meletakkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 360,000 di Melbourne dan selebihnya di Wellington. Saya tak nak kira sebab apa. Jerry letak berterabur sangat-sangat. Baik, kita akan saksikan sekarang ini. Thailand. Where the money drops. Ya Allah. It's okay. Itu pun boleh. It's okay. Don't be. Jangan takut. Tak betul? Nampaknya RM320,000 modal permainan susunan Jerry telah hilang. Susunan buruk. Kita akan saksikan sekali lagi. Where the money drops. Tullamarine. It's okay. Semua dah. Relax. Kita akan saksikan sekali lagi sekarang ini jumlah yang mana bakal dibawa ke soalan seterusnya. RM320,000 atau RM360,000 modal permainan. Kita saksikan hasil pelaburan mereka berdua. No way. Belief. Have strong belief. Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. Kembali di RM1 Money Drop dan kepada anda yang sedang bermain secara online di www.moneydrop.com.my, adakah nasib anda sama dengan Jerry dan juga Linda? Kerana mereka sedang menantikan keputusan hasil daripada modal pelaburan mereka di 2 petak pilihan jawapan, sama ada mereka akan terus bermain di soalan seterusnya ataupun tidak. Kita saksikan sekarang ini Where the Money Drops. Cik Asam pada actually Cik Asam macam Johannesburg. Ingat macam familiar dengan Johannesburg. Or maybe Melbourne, kat Melbourne mungkinlah rezeki dia lebih sikit dalam 40,000 kan. Masih memiliki RM360,000. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. Jawapan sebentar tadi merupakan juga dikenali sebagai lapangan terbang Melbourne dan dibuka pada tahun 1970. Anda masih memiliki modal permainan RM360,000. Hanya 4 soalan lagi terbuka. Mereka sedang bermain di soalan kelima. Di soalan kelima, perlu saya katakan kepada anda hanya diberikan 3 pilihan jawapan. 1 petak harus dikosongkan. Kita sudah bersedia? Okay. Kalau begitu, mari kita saksikan kategori untuk soalan kelima adalah rasmi dan stamina.
Stamina sukan. Stamina sukan. Rasmi. Macam pingat. Betul. Something macam kerabat. Untuk Ini nak pilih kategori ke mengomel dua orang ni? Rasmi. Adik nak Bagaimana? I think macam stamina tu macam cantik juga. stamina. Okay, stamina. Stamina adalah kategori pilihan mereka. Di soalan kelima dengan 3 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Bola sepak. bola sepak, Okay. badminton dan olahraga. Dan kita saksikan sekarang ini soalan kelima dari 8 soalan. Soalannya adalah legenda sukan Malaysia Datuk M. Jega Tyson dikenali dengan sukan apa? Adakah bola sepak, badminton atau olahraga? Sila Jega laburkan Tyson. modal permainan anda. Jaga Mungkin Dyson. olahraga. Badminton? Okay, badminton. Mungkin badminton. Mungkin. No. Masa telah pun bermula. I think olahraga. 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 Sure. Sebab badminton kebanyakannya Chinese. Bola sepak. Bola So, I sepak. think macam... Bola sepak there is one name. Tapi macam tak pernah ingat. Badminton, so far macam tak adalah ingatan. Maybe hilang. Badminton. So far olahraga dah. Tak. Jega Dyson ni someone yang... Aku rasa dia olahraga. Yes. Pernah ada satu dia buat. Satu, alamak, kind of record lah sebenarnya. Macam... Apa? Tinggal 20 saat sekarang ini. Aku rasa it's olahraga. Kan? Dia tak silap. Dia larian. Tapi tak sure apa yang exactly. Tapi rasanya olahraga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, InsyaAllah. 3, 2, 1. Masa telah pun tamat. InsyaAllah. Keseluruhan modal permainan RM360,000 anda laburkan di petak pilihan jawapan anda iaitu olahraga. Olahraga. Pernah olahraga 4 kali 100 ke lagi? Masa sekolah dulu Masa ya. sekolah betul. Sama. Tak pernah menang mana. Tak pernah. Saya pun sama olahraga tapi tak pernah masuk. Baik, kita akan saksikan sekarang ini where the money drops. Saksikan sama ada RM360,000 modal permainan mereka akan terus digunakan di soalan ke-6 atau tidak. Kita saksikan hasil pelaburan anda. Masih memiliki RM360,000. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. Datuk M. Jega Tyson yang dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak juga dikenali sebagai The Flying Doctor, berlari untuk acara 200 meter. Yes. Okay. Dan saya juga pernah dikenali sebagai The Flying Doctor kerana lari dikejar anjing sebanyak 200 meter. Anda sekarang ini mempunyai RM360,000 modal permainan, bermain di soalan ke-6. Cuma tinggal 3 soalan saja lagi. Okay. Sudah bersedia? Ready. Dan kategori untuk soalan ke-6 adalah kasut dan baju. Kasut baju. Macam Kasut, brand. Kalau kata brand. kasut emas, Oh, kan brand. nanti dapat dekat bola. Baju. Mungkin baju untuk baju orang tak bersikal. Ataupun Bagaimana? Adat. Kan? Kan? Kasut atau baju? Kasut atau baju? Kasut baju, Kasut, kasut baju, baju. kasut baju, kasut baju. Pilih. Akak? Pilih. Pilih. Sila pilih segera. Tengok kasut Datuk Isi mahal. Okey. Okey. Kategorinya? Kasut. Kasut Okey. Kasut. Kasut adalah kategori pilihan mereka dan kita saksikan sekarang ini 3 pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Puteri Diana, Lady Gaga dan Elizabeth Hurley. Dengan modal permainan masih dalam tangan, kita saksikan sekarang ini. Soalannya adalah
Siapakah di antara personaliti yang pertama mempopularkan kasut rekaan Datuk Jimmy Choo? Adakah Puteri Diana, Lady Gaga atau Elizabeth Hurley? Sila laburkan modal permainan anda. Sounds Diana. macam Puteri Diana. Puteri Diana. Masa telah pun bermula. Macam Puteri Diana. I think Puteri Diana. Lady Gaga, Elizabeth Hurley. Ni dua-dua ni baru. This is I think Puteri Diana. Puteri Diana. So confident, insyaAllah. Puteri Diana. Of you, kakak ada idea-idea lagi? Maybe ada terfikirkan yang lain? Kita put it first. Lady Gaga memang terkenal dia dengan dia punya style yang pelik-pelik. Okay, Which pelik. Jimmy Choo punya style dia memang very eksklusif. Alright. Very high class punya pattern. So, Elizabeth Hurley ni. Artis eh? Yes. So dia more tu macam exclusive corporate style lah. Personality yang pertama memformulakan kasut rekaan artis pertama. Personality kan? 3, 2, 1. Letakkan wang itu. Make sure, not celebrity. Keseluruhan modal permainan diletakkan di Puteri Diana dengan RM360,000. Modal permainan anda dengan satu petak pilihan jawapan saja. Personality. Satu tindakan yang kurang bijak. Jika anda kurang yakin, sepatutnya agihkan pelaburan anda. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Aduh. Kalau ditanya personality. Personality, not celebrity. Pertama, adik. Pertama memformulakan. Okey. Puteri Diana pernah kan? Puteri Diana sempat. Jimmy Choo pernah naik tu. Okey. Okay. Akan teruskah mereka dengan modal permainan RM360,000 di soalan seterusnya? Kita saksikan hasil pelaburan mereka. Belief, strong belief. All you want is strong belief. Ya. Belief. Okay, strong. Belief. Master memiliki RM360,000. Sila ambil kembali uang pelaburan anda. Sedikit informasi tentang Datuk Jimmy Choo. Beliau dilahirkan di Georgetown, Penang pada tahun 1952 dan butiknya memang terletak di London. Pernah pergi ke butiknya? Tak pernah. Mungkin dengan menang nanti anda boleh pergi ke butiknya di London. Pergi sama-sama. Baiklah, sekarang anda masih lagi memiliki RM360,000. Hanya 2 soalan lagi bermain di soalan ke-7. Tepukan untuk mereka. Dan dengan modal permainan ini, kategori untuk soalan ke-7 adalah di episod yang akan datang kerana kita di penghujung episod ini. Teruskan bersama dengan Jerry dan juga Linda. Kita saksikan bagaimana aksi mereka di RM1 juta Money Drop. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum.